Sebenarnya kalau kau nak tahu, penguatkuasa aduan paling banyak kita orang terima adalah aduan anjing. Paling banyak. Kau tahu kenapa dia main bola tapi position goalkeeper? Maksudnya kenapa dia pilih untuk main goalkeeper? Sebab kerja dia tangkap anjing. Benda ni memang panas. Serius lah. Tangkap anjing maksudnya dekat seluruh kawasan Port Dickson. Tangkap anjing maksudnya anjing liar. Anjing liar. Biar Kita dapat aduan daripada penduduk, kita angkat pergi settle. Saya unit haiwan terbiar. Unit ni baru ditubuhkan. Faham. Sebab sebelum ni kita bagi NGO tangkap, tapi tahun ni MPPD decide untuk kita tangkap sendiri. Cerita tangkap anjing ni orang tak suka sebab orang sayang anjing lah apalah. Kita nak yang positifnya, antara kes-kes yang ada di Malaysia, anjing liar, kokak kepala anak, budak lah. Sebenarnya kalau kau nak tahu, penguatkuasa ni aduan paling banyak kita orang terima adalah aduan anjing. Paling banyak. Kalau sebulan haiwan liar lah. Sebulan tu kalau masuk memang banyak gila aduan anjing liar. Sebab mak kena gigit, adik kena gigit, kena kejar, macam-macam pasal anjing je. Alhamdulillah kita orang dah ada unit ni, kita orang slow-slow buat, tapi kita ikut prosedur yang dibenarkan. Dan kalau sekali aduan, so memang akan terus gerak pergi collect. Biasanya besok kita akan collect. Jumpa tak jumpa tu, kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang kita nak tangkap tak dapat tangkap. Anjing bukan macam manusia kan. Dia risiko jugalah waktu awak pergi tangkap tu. Dia memang risiko. gigit awak. Kalau kita orang kepung belakang rumah tu, kalau dia lari arah kita tu, tak ada demo anjing lah. memang kita 50-50 lah. Awak pandai bermain prop lah. Tapi sebenarnya isu ni agak panas lah. Benda ni tak settle-settle sampai sekarang. Bila